Okey guys, tengok ni, warga emas rugi lebih RM 2 juta kena tipu pelaburan emas buat 60 kali transaksi. Kalau berita macam ni kita nak kata apa? Kita nak kata adakah emas itu scam? Emas scam. Oh, ni berita ni macam ni. Emas scam. Bolehkah kita kata macam tu? Tak. Yang scam tu adalah scammer. Jadi scammer ni, scamming ni boleh berlaku banyak tempat. Di kripto boleh jadi. Kan, scam jual beli pun boleh jadi, scam duit fiat kita pun boleh kena scam, kan, boleh scam juga. Scam ni di mana-mana. Tetapi sebenarnya kalau berita macam ni, kita tak boleh nak salahkan emas ni. Emas ni adalah satu platform ataupun satu instrumen aset pelaburan yang sah. Cuma kita yang kena pandai, kita yang kena cerdik supaya kita tak kena scam. Sama juga contohnya macam orang sampai sekarang orang masih menganggap bahawa Bitcoin, kan, kripto ni adalah scam. Sebenarnya kripto dan Bitcoin tak scam. Kripto dan Bitcoin ni adalah satu teknologi yang sangat berpotensi untuk masa hadapan. Tambah-tambah Bitcoin lah, kripto ni mungkin sangat berisiko. Tapi kalau Bitcoin ni satu, kalau anda betul-betul mengkaji teknologi Bitcoin ini, maka anda akan dapati bahawa Bitcoin ni satu teknologi, satu instrumen pelaburan yang sangat-sangat berpotensi. Cuma Bitcoin tu tak scam. Kita ni akan jadi apa? Kita akan kata Bitcoin ni scam bila kita tak ada ilmu yang cukup, kita terus pergi masuk dalam pelaburan tersebut. Siapa yang belajar Bitcoin ni, anda akan tahu bahawa Bitcoin ni adalah satu instrumen yang sangat-sangat berpotensi. Kalau anda tanya pun, sekarang ni kan zaman chat GPT, zaman AI, kan, zaman AI. Kalau anda tanya AI ni dia berdasarkan data-data yang berada di internet lah. Kalau anda tanya AI, sebahagian AI ni mencadangkan untuk kita melabur dalam Bitcoin. Tapi anda nak labur, anda kena tahu Bitcoin ni ada fundamental dia macam mana, dia punya Fourier cycle, halving dan sebagainya. Barulah anda akan ada conviction untuk melabur dalam aset tersebut. Kalau anda, Bitcoin ni satu aset yang bila kalau anda spend masa 10 minit, anda akan kata scam. Tapi kalau anda kaji dia 10 jam, kalau anda kaji dia beberapa minggu, anda akan dapati bahawa ini adalah satu Bitcoin ini adalah satu aset yang sangat-sangat berpotensi tinggi, yang akan menjadi aset masa hadapan, insya-Allah lah, kan. Cuma kita kena belajar macam mana Bitcoin itu, sistem dia, teknologi dia dan sebagainya lah, kena belajar. Itu saja. Apa pandangan anda? Adakah anda rasa video ni bermanfaat, ataupun adakah anda rasa Bitcoin ni scam? Memang scam. Cuba anda komen pandangan anda.